Okey, Assalamualaikum. Jadi dekat aku ni ada sebiji Honda City GMC. Betul ke GMC? Betul kot. Aku pun tak kenal sangat. Okey, so apa masalah kereta ni? Masalah kereta ni engine dia leaking memang teruk. Okey. Engine dia leaking memang teruk. Boleh tengok celah-celah tu basah. Belah bawah ni basah. Kompresor dia pun berketul dah. Nampak alternator cantik. Kompresor dia berketul. Okey. So memang teruk lah masalah dia ni. Masalah leaking dia memang teruk. Okey. So owner ni dia nak check leaking, tapi aku pun tak berapa pasti leaking kat mana. Sebab teruk sangat. Jadi dia hantar kat aku kereta ni untuk basuh enjin lah. So aku akan basuh semua lah. Yang ni bonnet dia aku akan basuh. Lepas tu enjin dia aku akan basuh habis lah. Satu enjin bay ni. Okey. Lepas tu belah bawah pun aku akan basuh. Belah bawah ni kena start kereta, kena jack kereta lah bagi naik. Okey, memandangkan cuaca pun elok, panas. Jadi aku basuh, aku akan jemur dekat luar lah. Sebab aku tak ada angin lah, tak ada kompresor. Kalau ada angin senang boleh tembak. So bila tak ada angin ni, kena jemur dulu lah. Ambil masa sikit lah, 2-3 jam ke. Okey, jadi sebelum basuh, beberapa benda yang korang kena perhatikan tengok lah. Okey, kena check. Okey. So yang pertama sekali fuse box. Fuse box ni memang ada penutup, tapi kita takut air masuk dalam dia ni. Okey. Sebab fuse box ni biasanya dia banyak wayar soket-soket kan. Jadi kalau air masuk nanti takut dia short lah. Okey, so fuse box ni kita kena tutup dengan plastik. Lepas tu dia punya depan ni. Depan ni kalau tak silap aku BCM lah. BCM, Body Control Module. Kalau tak silap aku lah. So yang ni pun kita kena tutup lah. Sebab benda ni dia sensitif. So yang kotor-kotor ni kita akan buat secara manual lah. Kita akan cuci sikit-sikit secara manual. Okey, lepas tu kepala bateri lah. Okey. Jadi kepala bateri ni kau kena buka lah terminal negatif dia ni. So kalau macam aku akan buka dua-dua terus. Okey. Sebab apa? Sebab kereta ni walaupun kita tak start engine, kita tak buka switch, tapi api dia masih lagi berjalan lah. Api dia masih lagi berjalan. So contoh yang paling senang, lampu kabin. Walaupun engine mati, bila kita buka pintu, kita set dekat lampu kabin tu, untuk pintu mesti lampu tu akan nyala. So maknanya sekarang ni elektrik dia standby walaupun engine mati. Okey. So untuk langkah berjaga-jaga, kita cabutlah senang dua-dua terminal ni. Okey. So macam bateri ni pun teruk sangat dah kotor. Jadi bateri ni aku akan cabut terus, bawa keluar. Sebab aku nak tembak belah bawah ni. Okey, so air cleaner. Air cleaner untuk Honda ni bagi aku tak masalah lah. Sebab lubang dia dekat bawah kot. Cuma belah atas ni dia ada lubang kat sini lah. So kena cover dengan plastik lah. Kena tutup. Tapi macam aku nak tembak enjin kat situ. Lepas tu nak tembak enjin atas gearbox ni. Jadi air cleaner ni aku akan buka lah. Okey, aku akan buka bagi bersih. Okey, lagi ni apa lagi? Alternator okey, tak ada masalah. Ni belakang ni tak ada masalah. So kalau tengok yang belakang ni pun tak ada masalah. Okey, satu lagi ni ya, ABS modul. So ABS modul ni benda yang agak mahal jugalah. Okey, dalam 1000 macam tu. Kan, ikut kepada brand kereta lah. Jadi untuk ABS modul ni aku akan cover lah. Okey, aku akan cover sebelum aku tembak auto check. So yang kotor-kotor ni nanti aku akan buat secara manual lah. Aku akan berus sikit-sikit. Okey. So yang tu lah sedikit tip untuk basuh enjin. Okey. Jadi sekarang aku nak kena buka air cleaner dulu. Barulah aku akan balut semua ni, baru aku akan basuh. Okey, so cover aku dah buka air cleaner. Okey, so nampak atas ni. Nampak teruk atas ni. Okey, so kalau tak buka tak nampak lah. Bila buka baru kita nampak. Jadi aku akan cuci semua sekali lah. Okey, so bolehlah kita balut dengan plastik.
Okey, so dah siap dah basuh enjin. Okey, macam korang tengok video tadi dah siap basuh. Okey, jadi kalau tengok dalam video ada minyak takung atas ni kan. So minyak tu kalau merah. Jadi minyak tu datang daripada mana? Minyak tu datang daripada sini ya. Ni penutup tempat isi minyak gearbox. Okey. So yang ni yang baru lah. Kalau ikut yang lama, bila kita pasang, dia tercabut. Kita pasang dia tercabut. So owner biar je. Nah, jadi bila biar je minyak tu akan melompat-lompat, dia akan terkeluar, dia penuh kat sini. Okey. Sebab tu penuh minyak atas ni tu. Minyak keluar daripada sini. So yang ni owner baru gantilah. Dia beli kat spare part harga 50. Terkejut jugalah aku. Okey. So andai kata masa korang isi minyak dekat sini tumpah, minyak akan masuk kat lubang tu. Okey, minyak akan masuk kat lubang tu, dia akan turun. Dia tak akan pergi ke sini. Tapi kalau minyak penuh dekat sini ni, bermakna korang punya penutup tempat isi minyak gearbox ni dah tercabut. So pastikan ada lah. Sebab apa? Sebab takut masuk air, masuk habuk, masuk pasir nanti dalam gearbox, nanti habis jahanam. Okey. So bila dah siap basuh, agak-agak dah kering lah. Kalau ada angin senang, kalau tembak angin. Kalau tak ada angin payah lah, kena tunggu kering. So boleh sambung lah, positif dengan negatif lah. InsyaAllah lah tak ada apa. Janji korang tutup. So macam fuse box, BCM dia, modul ABS, yang tu korang tutup dengan plastik. Dah siap basuh baru korang buka, korang lap lah dengan kain. So macam aku basuh dulu atas bawah semua 5 jam. Bila dah siap semua, baru aku buka plastik, aku tembak air lebih kurang je lah. Aku lap dengan sabun, tembak air lagi sekali. So jangan bagi pressure kuat sangat lah. Okey. Untuk permulaan tu aku tutup dululah. Sebab aku basuh pun 5 jam, lama sangat. Takut air meresap masuk. Kalau kejap-kejap tak apa, tak ada masalah. Okey, so saya dah projek kali ni. Basuh enjin Honda City GMC kot. Okey. Assalamualaikum.